kebanyakan berlaku, dia ada dua bunyi. Satu bunyi daripada damper dan juga boleh menghasilkan getaran dekat stand kaki korang sekiranya damper tu mati. Damper tu korang nak cek sebenarnya kalau pusing ni lah. Pusing ni dalam keadaan yang antara housing dengan round gear ni ataupun gear besar ni, kalau dia ada free play yang terlalu banyak, mana kata dia punya damper tu dah kecut, dah matilah, dah keras. Okey, dia boleh menghasilkan vibrate sebab getah tu menyerap getaran kecil. Okey, pertama. Kedua, untuk senang nak release energi apabila kita nak tukar kelas, kita perlukan damper tu juga. Okey, kedua, bunyi hasil daripada ketukan, tak tahulah korang panggil apa, macam aku panggil track dia lah. Okey, guide, kelas guide dia ni, bukan kelas guide yang tengah tu ni track dia ni, korang tengok Okey, clearance dia about dalam 0.25 sahaja, lebih kurang. Itu pun bergantung pada material barang ni lah. Original dengan aftermarket tak sama. Okey, so kebanyakannya kalau clutch tu dah makan usia, korang tengok dia punya berparut dekat bahagian gigi dalam dia ni, korang boleh buka, tengok akan ada berparut, korang kikir je dan pastikan clearance dia masih keadaan yang berdekatan lah, clearance dia dekat 0.25 ataupun lebih ketat sikit berbanding dengan asal pun okey lagi. Janji dia ada boleh keluar, masuk keluar. Okey, dia boleh bermain, boleh free play. Okey, so clearance ni lah yang korang kata bila dah rebate clutch, yang ni pula bunyi. Ya, betul, sebab bila energi berpusing, benda ni dah stop dah. Benda ni dah lock dekat damper getah tu. So tekanan yang ada kelonggaran adalah yang belah ini sahaja. So ini je lah yang akan bunyinya. Okey, tapi benda tu tak adalah merisikokan korang. So tak perlu risau, setakat bunyi sikit-sikit tu biasa. Kebanyakannya berlaku apabila korang dah rebate clutch, rebate mangkuk, tiba-tiba jadi bunyi, makin bunyi, ataupun korang tukar spring class racing, ataupun korang tukar iron plate yang racing, yang gripper punya tu, makin bunyi. So itu keadaan yang agak normal jugalah. Tapi kalau korang tak selesa juga, pastikan tukar mangkuk baru, track ni cantik, ataupun repair balik track ni. Dia ada skill-skill dia macam mana kita nak bagi dia bunyi tanpa tukar housing. Okey, dalam masa sama senang nak change gear. Okey, so salah satu sebab dia berbunyi lah. Dan ada faktor juga round gear ni haus, tapi round gear haus ni mileage yang about 100 bila jarang lah berlaku. Kalau orang kata kelas haus, gear ni haus, dia bunyi, kena tukar kelas, kena tukar primary lah, apa semua tu, kadang-kadang saya tengok kadang-kadang mengarut. Sebab kat sini dia ada clearance gear dah. Clearance gear ni, kalau betul-betul korang nak tahu haus tak haus, korang ukur lah. Korang tengok kat mata nak kata haus tu tak. Sebab apa? Dia harden. Dia tidak semudah tu nak haus. Sebelum dia haus, yang lain dulu rosak. Sebelum dia haus ni, yang lain dulu rosak. Sebab yang material ni lagi harden berbanding dengan ini. Okey, ini besi, iron cast iron. Okey, so dah bercek betul-betul. Memang kalau korang tukar seketul ni selamat, tak pening kepala, hilang bunyi. Tapi sebenarnya mungkin secara kebetulan ataupun apa-apa je lah. Okey, cuma saya nak masukkan, round gear ni dia susah nak haus. Kalau dia ada berparut sekalipun, dia still tidak menghasilkan bunyi ketukan. Paling-paling dia bunyi meround saja, dia berdaun, ataupun dia bunyi macam berdesung sikit. Macam tu lah, dia tak akan ada ketukan. Sebab yang berlaku ketukan energi dekat bahagian tengah ni. Sebab yang ni sebelum energi ni sampai kepada bahagian shaft, counter shaft ni, so bahagian ni lah yang main peranan untuk nak pastikan tenaga sampai dekat sini untuk dia pusing counter shaft untuk pergi ke final shaft. Okey, so bahagian inilah peranan dia. Kat sinilah berlaku vibration, kat sinilah berlaku bunyi. Okey, bukan sebelum tu, di antara itu. Okey, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau korang perasan, housing korang ada satu plate. Dekat belakang plate ni tak ada apa-apa pun, hanya ada getah saja. Getah tu hanya untuk menyerap bunyi bising, dia noise cancelling, dan juga untuk menyerap getaran bahagian clutch supaya korang tak rasa berdaung, berdengun, kuat-kuat sangat bunyi. So dia counter dekat sini supaya pengguna rasa selesa, enjin rasa smooth, kurang stres. Okey, so setiap getah yang ada dalam bahagian komponen enjin, dia menyerap vibrate dan juga menyerap bunyi. Okey, jangan risau. Assalamualaikum. Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya, boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda. Masalah RS atau RSX 150, kami bantu dari 750 saja. Warranty sehingga 3 bulan.